Assalamualaikum kawan-kawan. Pagi ni best sangat kan? Angin sepoi-sepoi basah je. Segarnya. Tapi Aina pening sikit lah. Ustazah kata dua huruf ni adik-beradik. Muka sama tapi bunyi lain. Ini huruf to. Badan macam ular, ada tiang tinggi ke atas. Ingat tau, to tak ada titik. Nak sebut dia, pipi kena kembung sikit. Tuh, bunyi tebal macam makan nasi lemak. Tuh, yang ni abang dia. Zo, sama je. Tapi ada satu titik ke atas. Macam lalat hinggap kan? Nak sebut dia, lidah keluar sikit je. Zo, Zo. Jangan panjang sangat, nanti pelik bunyi dia. Ingat ya kawan-kawan, huruf to dan zo ni adik-beradik. Rupa sama, tapi bunyi lain tau. Senang kan? Kawan-kawan, jangan lupa praktis kat rumah ya. Nanti kita jumpa lagi. Bye semua.